Tapi berharaplah. Dan dia masa saya jumpa, sekarang saya tak jumpa dia, tapi masa bulan Ogos 2024 tu dia apply ke Vietnam dan dia apply ke Hong Kong untuk menjadi coach bola sepak. Sebab dengan pengalaman dia sebagai pemain profesional yang banyak bermain dalam liga profesional di Asia, dia harap dia dapatlah coach bola sepak. Berarti di Lubnan ni, siapa saja yang mempunyai kemahiran dia akan keluar tinggalkan bumi Lubnan, sekalipun seorang pemain bola sepak. Tuan-tuan tengok kan, kita ada dulu Kelantan yang pakai striker daripada Lubnan. Siapa nama striker Lubnan yang main untuk Kelantan dulu? Tuan-tuan ingat zaman kemasyhuran Kelantan tu, Kelantan pakai satu orang striker daripada Lubnan. Siapa yang fan Kelantan sebab tu Kelantan masih kuat tu? Qadar. Semua tahu. Qadar daripada Lubnan. Jadi siapa saja yang mempunyai bakat di Lubnan ni, dia akan keluar. Kerana kehidupan di sini sangat rumit. Kalau mereka mahir dalam bola sepak, mereka akan keluar dan bermain di luar daripada Lubnan, kerana bermain dalam Liga Lubnan yang sangat kecil, ketiadaan penajaan, ketidakstabilan ketenteraman menjadikan mereka terpaksa bermain dalam di bawah paras kebolehan dia orang. Ya, Muhammad Qadar. Saya dah baru ingat. Saya ingatlah kata Qadar daripada Lubnan. Sebab tu bila saya jumpa tadi, saya kata bulan 8 saya datang kan. Oleh kerana bombing berlaku, saya dan Ilham tak ada tempat nak lari sembunyi. Jadi pemandu saya kata nak bawa balik ke Beirut, kita takut bombing ni sampai ke Beirut. Jadi kita singgah ke tempat yang paling dekat. Di sana dia kata ada satu padang futsal yang saya masuk, cantik padang futsal dia. Dia ada 2 court futsal cantik. Dia habiskan duit dia dengan gaji dia sebagai pemain bola sepak. Tapi lepas setahun je habis semua modal yang 4 tahun dia kumpulkan. Nampaklah muka dia sedih, kecewa kan. Lepas tu saya tanya dia, so what you planning in future? Dia kata dia hantar resume dia lah ke Hong Kong dan juga ke Vietnam, sebab dia kata ada ejen tolong uruskan dia, dan gaji dia cukup lah untuk dia bawa keluarga dia berpindah. Jadi Lubnan ni dah mengalami brain drain orang-orang yang mempunyai potensi untuk mendapat pekerjaan di luar, sekalipun bukan di Eropah. Mereka boleh berbahasa Arab, mereka keluar bekerja di negara-negara yang berbahasa Arab kerana mereka menawarkan gaji 30% lebih rendah kalau orang Lubnan ni jadi engineer. Dia keluar pergi kerja di Iraq dalam industri minyak. Iraq akan ambil, sebab kalau engineer daripada luar negara yang aman, yang tak ada desperate kan, engineer tu mungkin minta $5,000 USD, $7,000 USD lah lebih kurang. Tapi orang sini akan terima $3,500 dolar USD daripada mereka duduk di Lubnan dan kemudiannya tiada pekerjaan dan juga kos sara hidup yang sangat tinggi, menjadikan brain drain dia sangat-sangat ketara. Itulah pengalaman yang saya dah lalui. Ini adalah kali ke-6 saya datang Lubnan. Daripada 2005 saya datang kali pertama dengan Nozli Pak Wan Cik. 2006 saya datang untuk dokumentari bersama dengan Wan Kamarudin dan Dang Surya. Saya datang 2008 di mana dokumentari itu menang anugerah, iaitu Darah di Bumi Lubnan. Saya datang balik 2023 bulan 11 waktu perang Gaza baru bermula, kemudian April 2024 dan kemudian Disember 2024. Video-video tu saudara boleh scroll je FB ZRST, boleh nampak video tu. Semalam saya cari ZRST Lubnan, masih ada. FB simpan, saya datang pada hari kebangkitan bersenjata di Camp Ashamali. Video tu panjang, 40 lebih minit. Tuan-tuan boleh tengok persenjataan orang Palestin yang bersiap sedia sekiranya Israel masuk dan sampai untuk menyerang kamp-kamp pelarian Palestin seperti mana mereka lakukan pada tahun 82, pada tahun 85. Kalau tuan-tuan pergi dekat FB ZRST stream tu, pasal masa tu saya tak ada buka akaun TikTok lagi. Saya hanya stream di FB. Amin, semoga Lubnan kembali pulih. Jadi rumit hidup rakyat dia. Sini kalau kita datang, dan tuan-tuan fragile lah. Tuan-tuan fragile ni maksudnya jiwa rapuh kan. Macam kakak-kakak lawyer yang saya bawa ni, mereka first time jalan. Jadi mereka fragile lah. Fragile ni terkejut tengok kanak-kanak di jalanan, tak mandi. Kemudian rumit untuk dapat makanan. Tapi kita nak bantu tak boleh. Sebab saiz yang kita nak bawa kewangan untuk bantu ni kalau kita datang Lubnan, kerajaan Lubnan tak benar kita bantu pendatang Syria. Kerana dia nak pendatang Syria ni balik. Orang Syria yang dah tinggalkan tanah air dia selama 14 tahun perang, daripada 2011 sampai 2025 kan, dia nak balik macam mana? Tanah dia pun tak pasti, bagaimana keadaan Lubnan tak pasti. Sebagian daripada anak-anak mereka lahir di sini. Jika saya jumpa kanak-kanak yang mana 14 tahun ke bawah tu, saya tahu mereka lahir di sini. Yang mana capai usia 21, 22, mereka dah duduk di sini sejak usia 7 tahun. Mereka nak balik, rumah mereka dah musnah oleh bom apa semua masa perang besar nak menjatuhkan Bashar selama 14 tahun. Jadi dia rasa balik pun dia terpaksa mengemis, dan mengemis di Syria kata dia mungkin lebih sukar, maka dia kekal tinggal di Lubnan.
Jadi Lubnan ni walaupun ada polisi dari segi human right, dia tidaklah memberi pelayanan yang baik pada orang Syria, tapi masih baik kerana dia tak halau, kerana dia tak angkat senjata dan kemudian buat operasi besar-besar menghalau orang Syria balik ke tanah Syria. Sebab mereka masih lagi ada semangat, mereka adalah orang-orang Syam. Mereka hanya dipecahkan oleh British dan Perancis pada tahun 1917. Jadi sejak lama-lama sampailah Islam datang, mereka berada di bawah banyak empire Islam yang masyhur. Daripada zaman para sahabat, khalifah, agama Islam dah sampai sini. Kemudian daripada sampai pada tu empire Abbasiyah, Muawiyah sampai Abbasiyah sampai Seljuk sampai Ottoman. Mereka adalah satu negara. Jadi nak halau balik ni mereka rasa seperti tergigit lidah untuk menghalau saudara yang hanya dipisahkan oleh sempadan apabila British dan Perancis mengalahkan Osmaniyah, dan tanah bumi Syam ni dibahagi pada 4 negara. Jadi perwilayahan tu hanya wujud Syria dan juga Lubnan di bawah jajahan Perancis, manakala Palestin dan juga Jordan di bawah jajahan British. Kemudian bila Perang Dunia Kedua berakhir 1946 mereka dimerdekakan. Jadi adalah sentimen lagi, tapi kalaulah kita datang kan, tuan-tuan datang dan kemudian tuan-tuan nak minta kebenaran untuk mengagihkan bantuan pada pelarian Syria, mati duduk balik, kita akan kena marah dan kemungkinan besar kita akan dihalau. Kerana kalau pelarian Palestin tu okey, dia establish, dia dah duduk sini 78 tahun, dia dah ada kemah-kemah pelarian apa semua, dia duduk dalam kem-kem pelarian lah. Tapi bagi pendatang Syria adalah kesian. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, saya malu kan sebab anak saya Ilham, saya bawa dia cameraman saya. Saya tak ingat perjalanan April 2024 ataupun Ogos 2024. Dan saya kata gadis-gadis sunti yang berusia 13-14 tahun kan, saya duduk dalam kereta tu jam, nak baru masuk ke Beirut daripada bahagian selatan. Dan anak-anak gadis ni keluar dengan rambut dia keras, tanda kebersihan dia tak terjaga, pakai gincu kan, dan tidak memakai baju dalam dengan buah dada dia yang baru untuk budak 14-15 tahun, jadi pelacur. Jadi saya pun tengok dan saya pernah cerita pada tuan-tuan dan lain-lain. Dia adalah satu keadaan yang sangat menyedihkan apabila kanak-kanak yang tak pernah pergi sekolah kerana mereka tercicir, tak ada sumber ekonomi dan mereka sangat desperate malam hari, dan mereka keluar dan buat apa saja untuk mendapatkan makanan. Dia takkan boleh kaya. Dia hanya untuk makan je. Jadi saya bagi tahu kalau tuan-tuan fragile, macam saya fragile juga. Saya mudah rasa runsing bila melihat keadaan ni. Tapi barangkali kerana dah 20 tahun lebih saya mengembara sebagai wartawan dan menghasilkan dokumentari dekat wilayah perang. Dan mungkin kerana 2012 saya handle banyak projek, saya handle banyak program bantuan kemanusiaan untuk gelandangan di sekitar Coket, sampailah gelandangan ni tinggal tepi rumah, tepi jalan, dibantu oleh majlis agama menyewa bilik-bilik kecil. Tapi sampai sekarang masih ada. Cuma Alhamdulillah di Malaysia tak pernah lah saya dengar anak gadis terpaksa keluar menjual tubuhnya untuk sesuap nasi. Kalau dia keluar tu maksudnya dia nakal. Tak ada kes di Malaysia orang menjual tubuh untuk mendapat sesuap nasi. Jadi bila saya nak minta singgah, driver saya singgah, driver saya tak nak. Dia kata tempat tu memalukan. Dia pun faham lah, dia orang Lubnan, dia tak nak malukan orang Syria. Jadi ada lorong dia, budak-budak je. Jadi dia kata tak payah. Dia ingat saya akan ambil gambar. Jadi dia tak faham, dia ingat saya sensasi lah akan merakamkan sudut hitam yang memalukan orang Syria. Dia sebagai orang Lubnan, dia ada sejarah. Ini adalah saudara kita sewaktu British, sebelum British dan juga Perancis pecah belahkan kita. Jadi dia tak bagi saya tu ambil gambar. Kesian pasal saya fikir siapalah yang akan sanggup melanggan, kerana budak ni kelihatan seperti tak mandi 3-4 hari kerana rambut dia keras kan. Lepas tu dia pakai gincu. Lepas tu saya tahu dia saja tarik baju dalam dia keluar untuk membolehkan pada waktu awal malam tu di bawah samar cahaya tu dia ada tarikan sensual untuk membolehkan orang langgan dia. Saya rasa sangat sedih. Saya teringat tu Ilham ada sebelah saya teringat bagaimana kita jadi ayah ketika umur Ilham 13-14 sepaya dengan gadis tu kan. Dia masih lagi makan saya suap. Sebab kadang-kadang anak-anak saya ni kalau saya manjakan pada hari-hari yang lapang anak saya makan saya suap kan. Suap bukanlah suap sungguh-sungguh, suap dengan sudu 2-3 sudu. Anak saya bersempatan merasakan kasih sayang seorang ayah sampai sekarang. Ilham dah kahwin umur 28. Ilham kahwin umur 28 sekarang. Saya masih lagi gosok kepala. Saya masih pakaikan dia baju sejuk kalau dia duduk dekat studio tu kan, nampak macam sejuk kan, saya ambil baju sejuk pakaikan. Tapi anak-anak ni dalam kehidupan yang telah merosot dengan teruk soal kasih sayang, kerana semua orang dah survive, kehidupan dah berkecamuk, institusi dah telah menjadi begitu lemah. Saya tak fikir seorang anak dapat rasa, bapa dia pun rasa apa makna pelukkan kasih sayang ketika kelaparan kan, ketika mereka tinggal di tepi-tepi jalanan. Apa makna dia?
Dari segi, sebab tu saya naikkan story dekat Biru, saya banyak cerita kanak-kanak. Saya tak naiklah sangat banyak video je, saya naikkan banyak video tentang perjuangan untuk membuat pendakwaan ke atas Israel dalam serangan dia ke atas Lubnan. Tapi kalau saudara tengok story, entry long writing form, saya naikkan banyak cerita kanak-kanak. Sebab salah satu benda yang paling besar yang saya akan lihat adalah, sebab saya pernah pergi ke Ethiopia. Ethiopia ni di Kabri Bea, sepadan dengan Somalia. Yang saya katakan beribu-ribu anak luar nikah lahir dalam kalangan 9 juta orang miskin Ethiopia yang tak ada rumah, dengan pelarian Somalia yang datang. Jadi oleh kerana bandar Kabri Bea ni, dia kemah-kemah yang dibangunkan dengan gundi-gundi sisa bekalan tepung dan gandum yang diberikan oleh PBB. Gundi-gundi ni diambil, dibuat kemah. Kemudian bila dia orang musim hujan, dia orang ambil tanah-tanah lembik, dia orang jadikan dinding. Jadi oleh kerana institusi agama pun tak ada, Tok Kadi pun tak ada, masjid pun tak ada, jadi orang bersetubuh dan melahirkan anak-anak luar nikah yang berselerak. Jadi bila malam, saya rasa malam saya pergi, sedih lah tengok orang, mak dia dah terbaring, tak tahu, anak tak tahu siapa bapak dia. Anak dia merayau dekat kaki lima, bandar yang macam bandar koboi tu, dengan hingus kerana kesan jangkitan sesama dan kekurangan vitamin. Jadi walaupun mereka beragama Islam, bila institusi agama tak ada, tidur berselerak dan bercampur-campur sebagai pelarian, maka akhirnya berlaku maksiat. Sebab tu salah satu daripada laporan saya ketika saya buat majalah 3 tahun 2006, saya terkejut. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, orang-orang Ethiopia, pelarian-pelarian Somalia, bila anak mereka yang kecil mati, mereka bersyukur. Dia ada 4 anak, seorang bawah 5 tahun. Kadar kematian yang paling tinggi anak bawah 5 tahun. Jadi bila anak tu dah sakit lama, kuru cengkung, sampai tuan-tuan tengok yang macam tuan-tuan tengok di Gaza dulu kan, anak-anak yang dah kuru cengkung, bukan mati akibat bom, tapi akibat kekurangan gizi. Bila hari anak dia doktor United Nations sahkan mati, dia rasa lega. Sebab dia boleh tumpu pada anak dia yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun untuk terus sambung hidup. Itu adalah anekdot kembara. Mereka boleh terus sambung hidup. Jadi tak pernah ni, paling ramai adalah orang Islam yang menjadi pelarian. Jadi kisah-kisah macam ni tuan-tuan boleh dengar lah daripada Ethiopia, di Somalia. Kawan-kawan saya pun banyak masuk Somalia. Kisah yang sama juga saudara boleh tengok pelarian yang orang-orang Afgan yang dipanggil displaced people iaitu orang Afghanistan yang jadi pelarian makanan. Dia orang ni tinggal di Masyar Syarif apa semua. Makanan pun tak ada. Sisa makanan pun tak ada. Maka dia kata datanglah ke Kabul. Berarti orang yang dapat makanan akan meninggalkan sisa orang daripada luar. Teori dia mudah. Ada makanan ke bantuan kemanusiaan. Berarti ada orang makan. Bila ada orang makan, akan ada sisa makanan. Tuan-tuan kena faham kan? Naratif ni bukan tuan-tuan duk bayar nanti sisa makanan dekat restoran. Tuan-tuan tolong faham tak saya bagi gambaran naratif ni? Apabila sebuah bandar seperti Kabul menerima banyak bantuan kemanusiaan, berarti penduduk Kabul ni ada makanan. Makanan nak pergi ke pedalaman agak rumit, kosnya agak tinggi, perjalanan agak jauh. Jadi mereka ni datang ke dalam bandar Kabul untuk mendapatkan sisa daripada jumlah yang telah diperuntukkan. Jadi ini menjadikan hal-hal yang ada di Kabul, macam kem-kem yang dibina di taman-taman bunga tu, masih ada. Sebab tu saya kata kalau tuan-tuan ada keprihatinan kepada agama, tapi susahlah, saya pergi mana pun sama je. Dunia Islam ni kita pergi mana pun, seperti kata Syekh Abu Hasan An-Nadwi, salah satu masalah yang paling utama dalam menangani Islam pada era moden adalah Islam berasaskan bangsa. Bangsa ni maksudnya kita nak jaga Islam bangsa Melayu. Kita bukan Arab Islam, kita bukan Afrika Islam, kita bukan India Islam, kita bukan Pakistan Islam. Jadi oleh kerana kata Syekh Abu Hasan Nadwi dalam kitab dia Kemunduran Orang Islam, salah satu adalah kesepaduan umat tu dah makin hilang.
Kalau orang sebut umat pun, umat Islam di Malaysia. Berasaskan Melayu Islam. Makin diabaikan sebab semua orang nak menyelamatkan diri sendiri. Kita pun berfikir kan, kalau gaji kita naik untuk sport rim dan gaji kita naik untuk tinted kereta, kenapa kerajaan perlu membelanjakan bilion kalau nak hantar bantuan ke atas negara Islam? Kita pun marah. Kalau kerugian tu dapat diberikan kepada jalan raya baru, menghilangkan trafik jam balik ke Pantai Timur, boleh meluaskan jalan daripada Lebuh Raya Plus Johor ke Alor Star, kita ukur kenapa nak pergi hantar duit tu kepada orang Islam yang miskin di Lubnan, kenapa nak hantar duit kepada orang Islam yang miskin di Sudan. Kerana konsep dia sampailah begitu. Sebab tu kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok bila kerajaan umumkan bantuan, tambahlah kita sekarang berada dalam keadaan campuran, kerajaan campuran, dan suara orang bukan Islam juga kukuh, agak rumit untuk kita membuat keputusan yang sangat Islamik kerana sebahagian daripada kita akan menolak bentuk yang demikian. Itu menjadikan benua Afrika penuh dengan kesedihan. Tapi saya cari lama, saya tak dapat jawapan hinggalah Kiri hantar dekat saya dan KKB dalam ni, dia ada dalam ni. KKB ni saran kat saya baca satu buku yang kata KKB telah mempengaruhi Ustaz Ibn Rejal. Saya tak pasti saya bawa ke tidak dia punya slide cover tu. Saya rasa saya tak bawa ke slide cover dia. Sekejap, saya tak minta Ilham print kot. Ni buku ni. Saya tak bawa buku, saya bawa slide cover je. Jadi bila Mi KKB suruh saya baca, dia tebang baca buku ni. Ustaz Ibn Rijal kata buku ni banyak mempengaruhi dia. Jadi saya pun dapatlah buku ni. Buku ni saya bawa, dan saya ingat dah tak ada stok dekat saya. Habis aku, Ilham kata itu hari last malam tu tinggal 12 buah. Saya bawa 200 buah. Agak tebal. Dan dalam buku ni Syekh Abu Hasan Nadwi, seorang ulama Al-Quran yang sangat masyhur, pemikir Islam yang sangat masyhur. Dia lahir 1913, dia wafat 1999. Syekh Abu Hasan Nadwi menulis mengenai Islam dan nasionalisme, bahawa salah satu daripada nilai keislaman kita ni merosot kerana orang kembali kepada agama tu adalah berasaskan pada bangsa. Dan tuan-tuan boleh rasa bila saya cakap ni, sebab tu tuan-tuan akan rasa, katalah kita kata nak hantar duit, ramai akan menjerit macam sekarang. Habis ramai lagi orang miskin di Malaysia, sebab kita nampak trend kan, setiap kali lah katalah tuan-tuan nampak video saya pergi Aceh, tuan-tuan saya delete, tapi kalau tuan-tuan cari orang yang online pakai, bawah tu mesti komen, kat negara kita pun banyak lagi orang susah, kat negara kita banyak lagi orang susah. Kemudian kita buat misi kemanusiaan, kat bawah tu mesti orang komen, dekat negara banyak orang susah, dekat negara banyak orang susah. Sebab orang selalu mengatakan bahawa kenapa bagi kepada orang di Sudan, orang Islam di Malaysia pun susah. Sebab dia, konsep dia adalah yang mesti diutamakan Islam berasaskan identiti bangsa, Islam bukan lagi berasaskan identiti umat. Maka kalau dalam bidang makanan pun kita berebut dan kedekut, tuan-tuan fikirlah besok kalau perang, kalau Malaysia ni serang, dia tak apalah, itu masalah orang Islam di Malaysia, dia selesaikan sendirilah. Sebab semua orang ingin menjaga kepentingannya, dan hal ni bukan perkara baru. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah kejatuhan Empire Baghdad 1258 oleh Mongol, Empire Islam ni jatuh Mongol 1258 adalah kerana benda yang sama, di mana waktu tu ada banyak empire Islam yang lain beranggapan Mongol sangat kuat, dan dia orang percaya bahawa orang Tatar, orang Mongol ni hanya nakkan Baghdad je, sebab Baghdad lah empire yang paling besar. Waktu tu boleh saja empire lain menghantar tentera untuk membantu melindungi Baghdad daripada dijatuhkan oleh Genghis Khan. Tapi tak nak pergi, sebab dia kata kalau terlibat dengan perang ni, baik kita jaga tempat kita. Jadi 800 tahun kemudian jatuhlah pada zaman kita. Benda yang sama berkitar lagi, di mana bukan kata perang lah, saya kata bantuan kemudian. Saya masih ingat lagi masa tu saya terkejut pasal saya tengah live dekat Aceh. Saya tak fikir jauh ni, saya tengah live kat Aceh, dan saya tak minta dana daripada rakyat Malaysia. Pergi Aceh tu kita tak minta pun pinjaman daripada rakyat Malaysia, pinjaman kita tak minta bantuan daripada rakyat Malaysia. Cuma kita nak encourage dia, orang tahu kata saudara-saudara kita di Aceh sedang susah. Banyak komen naik bila seorang start komen je, kenapa tolong di Malaysia pun susah. Nanti dia mesti pump komen, triggered maksudnya seorang masuk mengumpan, yang lain akan percaya umpanan itu adalah benar. Sebab media sosial ni dipanggil sebagai nation algorithm. Seorang nanti masuk kan kata, buat apa pergi bantu sampai di Beirut?
Kan di Malaysia banyak orang miskin, nanti dia akan spam banyak dekat bawah. Berarti mindset orang kita, kita baca daripada komen. Sebab tu kadang-kadang komen ni, seorang je komen jahat kan, kita akan tengok like dia banyak. Berarti dia trigger. Jadi secara algoritma kita dapat baca berapa ramai orang yang mempunyai perkongsian yang sama. Dan selalunya yang akan trigger adalah benda kenapa pergi buat dekat kita pun ada orang susah. Jadi kita akan bagi tahu kepada tuan-tuan, dia tak samalah orang susah di Malaysia dengan orang yang kehilangan akses pada makanan. Sebab di Malaysia ni miskin dia kemungkinan besar adalah miskin yang kualiti hidup dia tak boleh diperbaiki. Tapi kita cerita ni bantuan kita hantar ke Aceh ke, bantuan yang kita hantar ke tempat lain adalah bantuan di mana tujuan utama kita adalah akses kepada makanannya. Kita pun tak mampu nak buat sekolah di Sudan. Kita pun tak mampu nak buat sekolah di Ethiopia. Tak mampu kita nak bangunkan masjid. Sebab kalau ada masjid pun orang tengah lapar, apa guna dia? Maka itulah, setiap kali kita hantar makanan pun, sebanyak besar duit mana pun kita hantar, dia tahan 7 hari makan. Dia tahan 30 hari makan. Tapi oleh kerana sentimen kebencian, macam saya beritahu dekat tuan-tuan, ada seorang komen saya rasa sangat terluka lah. Saya naikkan story baru ni mengenai kekejaman Zionis. Dia kata, buat apa nak bagi lawan Zionis di Israel? Zionis Rohingya ada dekat negara kita. Tuan-tuan boleh fikir. Saya jawab balik dekat dia untuk dia baca je. Lepas tu saya delete. Sebab saya tahu komen tu akan trigger. Nanti tuan-tuan akan masuk dan ramai orang akan masuk sokong dan akan masuk bantah. Berarti punya marah dia kepada orang Islam Rohingya. Dia komen kat situ. Kenapa nak pergi lawan Zionis yang duduk di Palestin, sedangkan Zionis Rohingya sedang menakluk negara kita? Saya tak fikirlah dia ni bodoh ke tidak. Tapi kalau saya biar lebih 15 minit, pasti akan ada tekan like orang lain masuk. Sebab orang menganggap bahawa begitu terancamnya kita dengan orang Rohingya, maka kita sebut dia Zionis. Saya nak jawab balik, kalau dah tahu Zionis, kenapa tak buat genocide? Itu saya fikir kata kerana kurangnya kefahaman dan tak banyak yang kita boleh fahami tentang nasib orang Islam ni. Sebab tu tadi saya adalah bertekak dengan lawyer-lawyer Malaysia lah. Saya kata kenapa saya masih kekal di Malaysia dan saya masih nak duduk Malaysia. Sebab saya kata saya sangat yakin dengan generasi Gen Z dan juga yang akan naik. Sebab generasi ini datang dengan mewarisi semua status sosial yang dimiliki oleh bapa-bapa mereka dah tak ada. Berarti dulu bapa-bapa kita ni ada status sosial. Geran Bumi Putera lah, dapat projek Bumi Putera lah, dasar Bumi Putera. Okey, dekat saya ni. Okey, dekat saya ni masih dapat generasi saya. Tapi anak-anak muda yang Gen Z ni dah tak ada dah. Duit ni telah dihabiskan, berbilion yang dipinjamkan tak dipulangkan balik, berbilion yang telah diberikan kontrak di Alibaba. Dan kemudian negara pun dah tak ada projek mega kerana kita punya perkembangan untuk membina projek ni dengan degree yang mereka faham. Berarti dulu satu kemegahan keluar dalam degree. Sebab tu Wal Budaya menunjukkan 9A ni budaya lapuk. Budak yang dapat 9A tu dah malu dah nak tayang 9A dia dalam media sosial. Mak ayah lah yang masih lagi duk berbangga dengan 9A ni. Tayang 9A kan. Sebab bagi generasi yang mana tuan-tuan graduate, for flat pun, budak-budak, kalau lah, siapa yang ni umur 25 tahun yang ada dalam stream saya. Mereka yang 25 tahun ni tahu dah. Dia dapat for flat adalah rajin. Dia belajar universiti. Tapi bila keluar, degree dia tu tidak menjamin dia akan mencapai apa-apa yang boleh dia bayangkan sebaik kelulusan dia. Sebab dia kena survive. Dia kena struggle. Dia tak sama macam dulu. Lulus dapat kerja government, kerja apa kan. Sekarang kerajaan pun dah stranded dah. 1.6 juta ni dianggap sebagai poket yang kerajaan tak mampu nak tanggung. Kita pun ada masalah nak bayar berbilion pada wang pencen. Menjelang 2030, 46 bilion untuk mereka yang pencen. Berarti bagi generasi yang humble ni, tuan-tuan akan keluar dengan humble. Berarti tak ada siapa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lepak dekat kedai kopi, kan, mak tuan-tuan je cerita, kata tuan-tuan belajar dalam bidang tu, anak aku ni lulus tak payah bayar beasiswa. Tuan-tuan lulus, tapi tuan-tuan tak akan puas dengan kawan tuan-tuan because value tu dah tak ada. Sebab tuan-tuan akan tak kisah tuan-tuan, kalau lah dulu kan, kalau mak ayah tuan-tuan tahu result, tuan-tuan pun tak pergi tahu result kat mak ayah tuan-tuan. Tuan-tuan dapat 4 pointer ke apa ke, tuan-tuan tak akan bagi tahu. Sebab tuan-tuan tahu nilai dia tak sama macam dulu. Dapat degree tu tuan-tuan akan struggle untuk dapat kerja. Dalam era di mana orang sekarang dah tak pandang tuan-tuan punya fresh graduate. Berapa pointer tuan-tuan dapat? Dia looking for your character. Tuan-tuan boleh contribute tak kerja tu? Tuan-tuan boleh competent tak dalam kerja tu? Menjadikan generasi ni struggle sebab mindset dia dah tak ada safety. Dulu zaman saya ni safety. 5A, masuk asrama penuh. 6A, pergi sekolah agama berasrama. Pergi ke maktab rendah Saimara. Kita ada banyak benda yang kemudiannya semua dijamin dan ditaja oleh kerajaan. Tapi sekarang kan, jaminan kerja pun tak ada untuk tuan-tuan.
Menjadikan saya tengok satu yang menjadikan saya sayang pada negara ni adalah kerana kitaran 4 generasi yang disebut Ibn Khaldun ni, saya minta izin pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ya Allah izinkanlah generasi yang lahir pada 1998 dan ke atas dan ke atas 1998 dan ke atas ni, mereka lah yang kemudiannya akan mengembalikan daya saing negara ni. Mereka lah yang akan mengembalikan daya saing dalam negara ni. Doktor, saya tengah live. Okay. So mereka ni lah yang akan mengembalikan daya saing negara ni. Sebab tuan-tuan bermula dalam keadaan nothing yang guaranteed. Saya dulu dapat kawan-kawan saya dapat 5A pun dah kecoh dah. Kemudian SPM 9A dah kecoh, masuk universiti dah kecoh. Sekarang orang yang duduk universiti, keluar universiti, tuan-tuan pun tak beritahu kat kawan tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan cerita 3 pointer dah. Aku 3.7, 3.8, aku dapat convert aku punya loan yang jadi beasiswa. Tuan-tuan pun dah tak cerita dah, tuan-tuan ini Petronas, aku best. Tak, tuan-tuan dah tak cerita dah. Because semua benda tu sekarang telah kehilangan nilai. Kerana daya saing yang baru. Dia tak sama macam petrol 80-an, 90-an, 2000-an. Sebab tu bila saya bagi tahu kerja Grab aja. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan kenapa beban me time saudara tinggi lah. Ni saya gurau sekejap lah kan. Kenapa budak-budak sekarang ni pergi beli kerusi mancing tu, parking kereta Proton upgrade, Proton Wira upgrade tu, ataupun Ketam saya tak tengok banyak sangat. Saya tengok Honda Jazz dengan Proton Wira upgrade duduk tepi jalan kan, letak kerusi mancing tu, bancuk kopi, kerusi healing tuan-tuan. Kerana saya bersetuju, bukan dia membuang masa. Kebingungan hidup tuan-tuan menjadi bertambah tinggi. Kepada adik-adik Gen Z, saya boleh bagi tahu, kalau tuan-tuan tak bersetuju, bantah je lah. Tapi mereka yang berusia 25 tahun ke bawah, 30 tahun ke bawah, kenapa tuan-tuan mempunyai healing yang sangat banyak? Kerana tuan-tuan pun dah tak tahu dengan siapa tuan-tuan nak discuss kebuntuan hidup yang ada. Cerita dekat ayah tak faham. Ayah duk ingat, kau graduate, kau kerja lah, kau ni memilih kerja. Tuan-tuan memfikir, memilih kerja macam mana kalau dah 1,700 sama dengan budak SPM di Kuala Lumpur pula. Tuan-tuan nak menyewa macam mana? Dapat 2,200. Mula-mula 1,700, tuan-tuan tak setuju, dapat 2,200. Tuan-tuan rasa baik bawa Grab. Jadi bapak saudara ingat, bapak tuan-tuan ingat, bawa Grab ni sehina pemandu teksi zaman dulu, iaitu orang tidak berkelulusan. Kenapa kau lulus dan masuk dalam bidang mikroelektronik, lepas tu kau jadi pemandu Grab? Kenapa kau lulus dalam bidang ni, kau jadi pemandu Grab? Sebab tuan-tuan beritahu bawa Grab 3,200. Lepas tu bapak saudara, tak ada EPF. Bapak tuan-tuan bising kan. Tapi tuan-tuan tak ada cerita kata, dia dah tak sama macam zaman ayah fikir dulu. EPF. Sebab EPF tu umur 55 baru boleh ambil. Bil ni jalan setiap bulan. Tekanan untuk hidup ni berjalan setiap hari. Dia nak cerita pada orang tua-tua pun tuan-tuan rasa payah kan. Lepas tu tuan-tuan berceritalah dengan rakan sebaya tuan-tuan. Dia pun tak ada pengalaman nak bertukar pandangan dengan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pun duduklah kisah kopi tu, minumlah kopi tu. Bila tuan-tuan cerita dengan orang tua tak faham konflik hidup tuan-tuan sana sebab zaman yang berbeza. Tuan-tuan datang nak jumpa orang macam saya kan. Katalah saya singgah minum kopi kat situ. Mesti tuan-tuan jam. Alamak, orang tua ni berhenti pula. Sebab tuan-tuan rasa saya di outsiders. Saya akan mengulangi lagi trauma tuan-tuan ni. Tuan-tuan kata dah lah, kita nak lari pada trauma berbincang dengan golongan tua-tua yang tiap-tiap kali nak hukum kita. Golongan tua-tua yang tiap-tiap kali nak jatuhkan fatwa kat kita ni, malas memilih kerja, lembik, generasi strawberry. Tinggallah tengok saya berada dalam lingkungan kursi healing pun tuan-tuan dah rasa macam menyampah. Sebab tuan-tuan kata, tapi bila tuan-tuan duduk dengan rakan-rakan sebaya tuan-tuan, tuan-tuan takkan boleh cerita apa yang sedang terpendam dalam diri tuan-tuan. Kerana beban tu tak difahami orang. Dan kawan tu pun nak dengar, dia kata, kau tak apalah, bilik kau dah nak kena halau. Kan? Kau nak kena halau bilik, dia kata. Kau angkat barang kau sikit. Kawan tuan-tuan ni dah bertunang 2 tahun lah. Tinggal nak dipulangkan cincin dia. Maksudnya dia ni, kau ni dia kata, nak cerita kat aku sekarang. Kita ni tengah duduk lepak ni. Parking bumper dengan bonet. Dekat jalan Tukar Dua Rahman ke, dekat mana-mana tuan-tuan lepak tu, tuan-tuan menduduklah antara bampu, keluarlah kursi healing tuan-tuan tu, kursi hikmat tuan-tuan kan. Jadi yang seorang ni dia nak cerita masalah dia baru nak cerita je masalah. Kata dia tak boleh bayar sewa bilik 2 bulan, tuan rumah dia tu dah macam singa nak halau keluar. Dia baru nak cerita. Kawan dia tu bagi tahu. Aku pun tak tahu, dia tunjuk mesej. Kan, girlfriend hantar, mak dah bising kan. Dah 2 tahun ni macam mana keadaan kita, nak pulang balik tak cincin. Jadi kadang-kadang tuan-tuan duduk healing, kalau saya lalu dengan kereta saya malam-malam, kadang saya lalu juga malam kan, jaranglah saya dengar orang ketawa berdekah-dekah. Tuan-tuan perasan saya, ataupun saya salah cakap lah. Tuan-tuan cuba percaya, tuan-tuan di kaki healing semua kan,
Jarang suatu nama dia healing. Dia tak ketawa berdeka-deka. Saya ingat dia tengok bintang di langit. Dia duduk Kuala Lumpur menghitung bintang di langit. Dia harap bintang di langit dapat memberikan dia jawapan. Langit malam yang gelap tu ada tulisan lah. Boleh menjawab persoalan dia. Aku dah 2 tahun bertunang. Mak tunang aku dah 3-4 kali tanya bila nak kahwin. Lepas tu duduk depan tu kawan pula datang. Bilik tak bayar 2 bulan. Tuan rumah dah macam singa dah nak halau keluar. Jadi sebab tu saya percaya inilah generasi yang kuat. Berbanding generasi saya. Generasi saya tu semua orang nak kejar projek jadi kontraktor kelas F. Bila dah jadi kontraktor kelas F, pada tahun-tahun awal 2000-an, semua orang nak pakai Honda CR-V. Okay? Kemudian tahun-tahun 2010-an, awal 2010, 2008 tu semua orang nak pakai Harrier. Kerana gaya hidup dan juga pendapatan hidup ada. Tapi saya fikir kerana tuan-tuan yang 30-an, 25 ke bawah ni, saya pun tak tahu, tuan-tuan mungkin menjadi orang yang buntu. Tuan-tuan nak pergi minta nasihat dekat orang alim, dia mungkin kata, tabahlah ini ujian Allah. Setiap kali di ujian Allah tu datang, tanda keimananmu diangkat. Tuan-tuan rasa macam tak tepat jawapan ni. Saya tak adalah konflik mengharapkan keimanan saya diangkat. Saya nak satu jawapan tentang hidup saya yang keliru. Tuan-tuan pergi jumpa dengan kaunselor. Kaunselor tu kata kena tabah. Kaunselor tu kata, awak ni ada masalah low self-esteem. Awak ni ada masalah kurang keyakinan diri. Awak ada masalah sentiasa mencari kesilapan diri. Tuan-tuan kata kaunselor tu pun tak bagi jawapan yang betul. Itu masalah lain. Jadi lama-lama generasi ni akan kehilangan tempat. Jadi kan sebab tu saya kata healing ni adalah penting. Sebab kenapa tau saya kata protes. Orang yang healing ni adalah gambaran protes yang tak disedari oleh kerajaan. Iaitu protes satu adalah tentang bagaimana mereka keluar dan mengharapkan kehidupan mereka ni lebih luas. Mereka dah protes kerana hidup mereka telah dipenuhi oleh beban dan tembok-tembok rumah dan apa semua. Jadi orang tu healing merata. Sampailah satu masa saya cadangkan kepada PPAS, buatlah benda yang glamour untuk anak-anak muda ni kan nak datang library. Keliling Tasik tu letakkan dalam kursi, letakkan je kursi healing dan panggil dah budak-budak belanja kopi. Panggil dia orang healing day. Belanja dia orang buku. Saya tak pastilah healing keluar negara, tapi tak jadi trend pun. Mungkin awak seorang je lah yang mampu. Tak ramai. Yang healing keluar negara ni generasi perasan kaya. Yang dah sampai umur 30-an ke 40. Dia panggil middle ni. Dia yang pergi healing luar negara. Saya budak-budak muda dah tak ada. Dulu saja mereka kuat camping, pergi ke tempat-tempat yang masa zaman Instagram. Sekarang dah tak ada dah. Yang ada sekarang 40-an lah. Orang yang dah bekerja, tak begitu berjaya dalam kerjaya, pergi bercuti luar negara untuk menggambarkan kalau kerjaya aku tak berjaya, takkanlah aku ada dekat Switzerland. Kan paksa diri sebenarnya dia gagal dalam hidup, tak berjaya pun, cuma orang tu percaya dengan mempamerkan diri dia bercuti di luar negara, maka dia ni dikelatan sebagai orang berjaya. Orang bercuti yang betul-betul duit banyak, dia tak tunjuklah gambar sebab nothing. Ini bercuti. Orang yang memaksa diri dia bercuti di luar negara untuk menggambarkan sesuatu, dia yang memaksa tu, dia yang menekan-nekan tu, nampak menekan-nekan dalam video, dalam posting dia tu, untuk orang tahu menekan-nekan kan. Siap cerita hotel dia duduk ni, tempat ni gini-gini, menekan-nekan untuk orang tahu. Jadi orang yang betul-betul kaya ni, dia pergi bercuti, dia cuti. Bukan sesuatu yang dia nak portray pun, he need a rest. Dia berbeza dengan I need to show off. Saya terpaksa keluar untuk menunjuk-nunjuk. Sebab tu gambar dia menekan-nekan dekat TikTok dia, menekan-nekan gambar dia dekat tu. Pergi kan, dia tak ada konten pun. Dan dia nak tunjuk dia mampu. Dia ceritalah jagung dekat sini $4, $4 USD. Tapi what to do, I have to buy. Dengan bahasa Inggeris yang tak betul tu. Dia bukan nak cerita tentang jagung tu mahal. Dia nak cerita kata dia tu steady lah. Pergi bercuti tempat yang jagung dia $4. Itu saya cenderung kita tuan. Jadi bila kita tengok kan posting yang menekan-nekan ni, kita faham lah, oh dia ni nak bagi tahu sungguh-sungguh ni, kata sebenarnya dia ni berduit lah istilah dia. Tapi dia kata barang tu mahal. Tapi dia ambil gambar dia beli. Lepas tu dia tunjuk lah. Semua hotel dah penuh, I terpaksa ambil hotel ni. Dia orang kata hotel ni biasa je, tapi I masuk. Dia nak tunjuk dia duduk hotel luar biasa, tapi dia panggil humble bragging kan. Jadi tuan-tuan bertunjuk, tengok. Ini saya beritahu kata tak berlaku pada budak muda. Kalau tuan-tuan pergi cari budak-budak yang tengah healing sengkek tu, tuan-tuan tanya dia bercuti, dia maki tuan-tuan. Tuan-tuan pergi agent insurans tu, pergi cari kat budak-budak healing tengah duduk atas kerusi tu, dia nak beli insurans untuk masa depan. Kalau tak makan maki dia jenuh. Kami nak makan pun tak ada lagi ke masa depan. Lepas tu tuan-tuan nak pergi dekat, dia pergi cerita ni datang cuti kat sini. Ni kak, kami akan nampak tak kami duduk kat mana? Akan nampak tak? Akan nampak tak sekarang kami duduk kat mana? Kalau kami mampu, takkanlah kami duduk atas kerusi healing tepi jalan raya ni. Kalau kami mampu. Kakak tu membelah.
Maksudnya kita dah jatuh sampai satu tahap healing tu bukan lagi tentang bercuti, bukan tentang merawat duka pun. Saya panggil sebagai memenuhi kehendak titik biol lah. Kita dah rasa macam stranded. Sebab tu tuan-tuan pergi pun tuan-tuan tak discuss dengan kawan tuan-tuan masalah, betul tak? Tuan-tuan selalu berdoa. Sebab tapi kalau di kalangan kawan tuan-tuan ada satu muka. Dia ni kalau datang je masalah. Dia ni kalau datang mesti cerita masalah. Tuan-tuan mesti pergi dekat situ tak posting. Sebab takut mat masalah datang. Betul tak? Tuan-tuan duduk. Tuan-tuan nak duduk aja. Kawan seorang tu buat kopi. Tak buat apa pun. Ceritalah. Pasal itik ke pasal ayam ke kan. Lepas tu tuan-tuan takkan posting. Sebab apa? Jangan posting tau. Sekali mat datang. Mat mana? Mat problem. Sebab kalau datang mat ni tuan-tuan. Dia duduk je. Kau tahu tak? Aku dengan ini. Aku dengan ini. Kerja ni. Aku ni. Dia panggil mat serabut. Mat serabut. Tuan-tuan takkan posting lah. Sebab tu posting healing ni tak banyak budak-budak muda buat. Sebab dia menyampah takut. Kalau balik tak apalah. Kalau tengah-tengah tu dia tak akan posting. Sekali sampai mat serabut tu. Macam dalam dunia ni dia ada masalah. Saya pasti banyak sebab saya tengok. Saya ada anak yang anak saya yang bongsu dah habis dah semester dia. Dia akan combo kan. Saya tengok. Kerana dia pun ada rasa. Dia macam ni Dia rasa nak bawa kereta saya dia rasa malu. Ataupun saya tahu, saya cakap kat dia. Dia habis makan kat mana kedai-kedai mamak kan. Sebab dia nak bawa kawan dia pergi ikut pada standard yang bapak dia bagi duit, dia rasa malu. Sebab anak orang lain dah tak minta duit kat bapak dah. Saya bukanlah anak saya minta, saya bagi. Jadi saya faham bahawa anak saya merasa satu beban hidup pada dia kerana memiliki kereta. Satu beban hidup kepada dia kerana dia ada duit. Ketika kawan-kawan dia ni tak memiliki kemudahan yang sedemikian. Sejak tu saya faham bahawa tak macam generasi saya. Ayah beli kereta pun keluar tunjuk ke orang macam kereta sendiri. Dan saya baru faham, dia punya, saya kata budak-budak Gen Z ni dia punya moral delivered very high. Dia pun tak mau fake life yang mana generasi saya tinggalkan. Kita tak mampu, kita berhutang banyak. Kita tak mampu, kita beli rumah besar. Tapi saya rasa Alhamdulillah lah penyakit tu nampak hilang pada generasi muda ni. Saya anggap 25 tahun ke bawah ni. Kerana mereka kata buat apa tunjuk. Semua orang tahu siapa kita sebenarnya. Dulu zaman saya tak ada benda tu. Biar tunjuk. Walaupun orang tahu kita sebenarnya tak mampu. Yang penting kita tunjuk. Yang penting kita tunjuk. Jadi saya harap adik-adik yang berusia 30-an ke bawah akan selamat daripada penyakit yang ditinggalkan oleh generasi saya. Tak payahlah ambil benda menunjuk-nunjuk ni, menekan-nekan pada orang. Dalam hidup realiti, balik rumah makan mi segera. Kan, buka peti ais ni ada kicap je. Ikan masin pun nampak macam tak berapa dah. Kan, ikan bilis pun nampak dah macam tak berapa nak ada dah. Tak payahlah paksa. Sebab buanglah semua benda-benda yang ditinggalkan oleh abang-abang tuan-tuan, oleh bapak-bapak tuan-tuan, buang je lah. Kerana menekan-nekan hidup untuk hidup kilatan seperti orang berjaya ni adalah sifat orang gagal. Orang yang benar-benar berjaya, dia pun tak tahu kejayaan tu apa. Walaupun hari-hari dia bersyukur dengan Allah apa itu bagi, tapi dia selalu fikir benda yang belum dicapai. Ya dah, saya ingatkan je, tak payah hidup dalam beban untuk membuktikan diri kita siapa. Kerana selalunya bila kita cuba membuktikan diri kita siapa, kita akan banyak terpaksa hidup dalam kepalsuan, hutang, kita apa semua. Kerana kita nak buktikan diri kita. Sebenarnya saya pun percaya kata orang jadi manager hari ni, you achieve nothing. Umur 30 tuan-tuan jadi manager, 35 tuan-tuan jadi manager, you achieve nothing. Sebab perkataan manager tu pun dah jadi benda yang bersepah kata corok. To make people happy kan, sebab setengah orang ni. Pada zaman saya ni, manager ni perkataan dia besar. Nak rangkap pergi ke manager ni besar. Lepas tu perkataan manager ni jadilah glamour. Bila jadi glamour tuan-tuan, jawatan exec yang tuan-tuan pegang tu, bidang kerja tuan-tuan eksekutif ya, tuan-tuan dah dinamakan manager. Tak perlu paksa diri, kerana runut jawatan tu tidak lagi mencapai piawaian dulu. Dulu nak capai standard manager ni tinggi. Kan nak pergi general manager lagi lah. Dulu general manager satu company sebelum orang letak CEO apa semua tu. Maka tuan-tuan tak perlulah berasa bangga kerana jawatan manager ni pun kalau kad tuan-tuan jatuh kan, kata semua orang drop dia punya call card lah, saya rasa 3/4 adalah manager yang ada kad tu. Maka kita boleh faham lah 3,500 is not gaji for manager. Now market kalau tuan-tuan dapat 5,500 is not salary for manager. Itu yang saya beritahu pada tuan-tuan. Tuan-tuan hati-hatilah supaya tuan-tuan tak dikelirukan oleh jawatan yang tuan-tuan pegang. Kerana kadang-kadang bukan jawatan yang, saya tak pasti perkataan apa yang tepat saya beritahu.
saya bagi tahu adalah kekal lah untuk tidak menjadi terlampau kelang kabut dengan lifestyle. Gaji manager 5,000 lah, tapi untuk tengok bidang kerja tu, saya rasa skop bidang kerja tu adalah eksekutif je pada zaman saya. Saya duduk dalam corporate sector lama tu. Saya start daripada eksekutif dan saya meninggalkan jawatan saya sebagai senior vice president syarikat milik Kementerian Kewangan. Saya bermula daripada company syarikat Melayu Konservatif Utusan, berpindah kepada multinational company Astro, kemudian pergi kepada Urban Malay Company Media Prima, kemudian patah balik pada multinational company Astro, kemudian balik pada syarikat yang dana dijamin kerajaan, TV Hijrah. Saya dah lakukan semua benda dan saya nampak salah satu benda yang paling rumit di kalangan generasi yang cuma saya tak pernah kerja dengan Gen Z. Arif je Gen Z yang kerja dengan saya. Arif dia sajalah generasi muda, sebab saya mula buat last batch intake 2014 2015 belum saya bersara 2020. Jadi saya tak pernah rasa lah dengan generasi yang graduate tahun-tahun 2020-an 2000, kecuali Arif je. Arif graduate 2021. Dia kerja dengan saya 2022. Saya dapat tengok lah generasi ni fleksi dia sangat kurang. Saya dapat tengok lah Arif admin malam dia groom very fast dalam company saya. Tapi saya faham lah kata manager speakmat gaji 3K tak habis lagi saya manager rumah tangga. Kau ibu Arwan kau manager. Tak apalah, kita habislah bab manager tu. Cuma saya nak beritahu kata bagaimana grade dan sebutan glamorize. Kadang-kadang satu jawatan tu dibagi pada tuan-tuan rasa dari segi glamorize, tapi dalam achievement hidup tuan-tuan tak achieve apa pun. Okey, ada apa-apa lagi tak tuan-tuan nak tanya? Sunburn pulih sikit lah kot. Tu mungkin masalah lighting kot. Tapi saya pun balik dah 2 bulan dah tuan-tuan. Balik daripada Sumut 2 bulan. Sini tak ada apa. Semua nak buku nak view aja saya belanja view. Sebab saya pakai line yang bukan ni. Saya rasa saya boleh belanja view kat tuan-tuan sekejap. Tengok bilik ni Harap tuan-tuan tak potong lah part video bilik ni pula. Okey. Saya bawa view kat tuan-tuan. Matahari nak terbenam. Cantik lah ni. Kebetulan kawan saya pula. Kawan saya tengah healing Saya ingat saya duduk dalam bilik, rupanya saya tengah bercakap 24 jam, kawan saya healing. Aduh. Rupanya dia datang healing lagi awal. Kawan saya datang healing. Healing nak tengok matahari terbenam. Okay, ni maksudnya Beirut ni di mana-mana tuan-tuan tengok pun laut. Nampak dah laut? Nampak laut kan? Sebab dia 1,200 km pantai tu. Negara ni adalah daratan dia bersebelahan dengan Israel Haram, bersebelahan dengan Syria. Yang lain tu semua laut. 1,200 km. Jadi tuan-tuan pergi dekat mana pun tuan-tuan akan nampak laut. Okey, tuan-tuan kena nampak laut. Inilah bandar dia. Dia adalah dibina di atas bukan gunung ganang seperti tanah berbukit bukau. Okey, cuaca okey sekarang musim panas. Kalau untuk orang tempatan, tu matahari dah mula nak jatuh dah. Matahari nampak tu matahari. Ni kalau bagi orang tempatan, hotel saya jauh pada Beirut. Kalau Beirut mahal tuan-tuan. Kita nak save duit ni ambil hotel ni je lah. 3 bilik $140 kot. Tu yang duduk bersempit-sempit tu. Tengok. 3 bilik pula dah, 3 katil bersempit-sempit. Boleh pergi je, saya rasa 10 minit kot ke letupan gas tu. Semalam saya lalu tempat letupan gas tu dah dibangun, dah ditembokkan dah. Saya rasa dia tepi sana kot, belah pantai sana. Tengok jari saya tu. Sebab dia betul-betul dekat pantai. Dekat dengan kawasan padat kota dia. Pasal negeri kecil dan Beirut ni 50% penduduk dia tinggal di Beirut. Beirut ada 4 juta orang. Daripada hampir 10 juta orang penduduk. Itu je. Tadi saya perhati. Tengok bangunan tak siap tapi ada orang tinggal. Betul, bangunan tak siap kata dia, tapi dah ada orang masuk tinggal. Berarti dia mungkin projek terbengkalai. Kemudian orang masuk dan tinggal. Tadi kita tengok bangunan ni bangunan tinggal. Orang masuk dan tinggal macam rumah yang ada. Cuma tingkat atas tu sebab tak ada dinding, takut tergelincir. Yang lain dia orang pasungkan sendiri bangunan untuk duduk. Dia orang pasang sebelah tu pun dah siap tapi terbengkalai.
Mungkin kerana ekonomi terjejas, pasaran hartanah menjadi perlahan dan kemampuan orang memilikinya juga rendah. Dia tinggal rumah terbiar. Inilah keadaan Beirut. Kalau tuan-tuan tengok cantik kemang matahari. Saya dah ambil di bawah. Saya dah janji dengan tuan-tuan kan matahari terbenam. Saya dah ambil dah kebahagiaan matahari terbenam. Okey. Saya punya keliru. Okey. Ni sunset yang betulnya di belah laut. Tu antara dua bangunan tu. Ada pula kawan saya mandi. Bukan kawan saya lah. Kawan lah tu. Tu sunset jatuh tu celah bangunan. Di celah antara dua bangunan tu matahari sedang jatuh. Saya tak pandai lah healing sunset ni. Saya kalau tak ada tuan-tuan ni, tak ada saya keluarnya. Saya akan menulis ataupun saya live daripada dalam bilik je. Panas sama macam Malaysia. Panas sama macam Malaysia. Tu lautan lah tuan-tuan tengok. Sebab tu bangunan-bangunan yang tak siap. Berarti sejak dia mengalami krisis ekonomi dan kejatuhan mata wang dia mencapai 250%. Macam saya beritahu tuan-tuan, 100,000 Liban. 100,000 Liban ni bersamaan RM4 Malaysia ataupun $1 USD. Lepas tu kalau tuan-tuan boleh tengok, semua rumah mempunyai, tengok saya tunjukkan apa solar. Semua rumah ada solar. Sebab bekalan elektrik macam saya tadi, saya panjang saya live dah sekali bekalan elektrik putus. Jadi dia orang mula pergi pada teknologi solar. Jadi solar ni perkara biasa. Kalau tuan-tuan nampak atas bumbung tu, tengok lama-lama, saya tak boleh zoom. Semua bumbung ni menggunakan solar kerana dia tak mampu menyediakan, dia menaik taraf kepentingan bekalan elektrik. Sebab tu tadi kita sambil kita live pun elektrik putus. Pantai dia cantik. Bangunan dia nampak macam serabut lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke pantai dia cantik. Ni pantai dia cantik. Ini saya cerita dekat tuan-tuan, T20 je kalau datang bercuti. Mahal, semuanya mahal. Kejap East Face saya cerita kemudian. Berok tak? Berok jauh, kena naik Grab pergilah. Kalau ke dalam kawasan Berok, dia dah kira kawasan elit, mahal. Kami ambil ni bangunan catuk je jadi hotel kami. Kita sewa yang murah je. Hotel pun pakai standby generator tu. Kita pun pilih benda yang mengurangkan kos kita lah. Saya pun bukan berduit sangat tuan-tuan sebab saya baru habis projek Kuala Lumpur. Lepas tu saya tengah simpan duit untuk projek cuti sekolah anak-anak jalanan. Ni di Beirut. Jadi saya pun harga satu kebab dalam $6 lah, $6 ke $8 satu kebab. Mahal. Saya beritahu pada tadi kalau tuan-tuan nak makan nasi, tuan-tuan kena standby lah. Paling murah $17. Tu pun kedai catuk je, $17 nasi lauk kambing. Berarti mencapai RM70. Duit kita, tadi saya dah banyak hari dah tak makan nasi. Jadi saya ajak kawan saya cari nasi. Kita jumpa dalam kedai biasa je. Nasi daging kambing dia tu dengan kuah chili blend dia. $17 USD. Lepas tu kita makan tak habis sebab portion dia besar. Lepas tu bila kita balik, kita bagi dekat anak jalanan Syria tu, dia senyum. Dia tahu kata nasi dia buka tengok ayam kan, nampak dia kelang kabut nak balik rumah bagi adik-adik dia makan. Saya tiap-tiap kali saya bila kena ujian macam tu, saya akan rasa macam nasib baik ada kawan-kawan boleh gelak kan. Kalau saya dengar ilham tu, mesti mata dah berair lah. Mesti dah berair lah. Saya di Beirut, Lubnan. Kita datang sini adalah untuk satu adalah melawat tapak, satu adalah untuk Convention Central Human Right Advocacy. Dan besok tim Cinta Gaza Malaysia akan melawat projek solar mereka. Mereka ada bangunkan projek solar dan tanaman agroponik. Jadi saya pergilah tumpang sekali kan. Sebab saya tak ada mission antarabangsa. Saya antarabangsa ni saya buat hanyalah untuk perjalanan dokumentari. Tapi kerana saya rapat dengan Cinta Gaza Malaysia, jadi saya nak beritahu pada tuan-tuan yang nak menderma bagi projek Cinta Gaza Malaysia ni, tuan-tuan boleh pergi saja ke biru saya. Saya lupa tujuan live ni juga untuk meminta tuan-tuan menderma untuk projek Palestin ni, kem pelarian Palestin, dan juga membawa
dakwaan ke atas kepala Israel menyerang Lebanon sebagai penceboran antarabangsa. Jadi sentral Malaysia ni lawyer-lawyer Islam kita, 7 lawyer Islam kita diketuai oleh Tuan Azril, 4 lawyer lelaki dan 1 lawyer wanita, serta dengan 3 lawyer wanita dengan 1 penasihat undang-undang yang terkenal iaitu Profesor Datuk Rahmat Muhammad. Mereka berada dan bergabung dengan peguam-peguam daripada Perancis, daripada Lebanon, daripada Indonesia dan daripada Poland untuk proceed kes inilah ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Itu satu. Yang kedua adalah besok kita akan melawat satu kamp pelarian Palestin. Saya rasa di Tyre, kamp tu di Tyre. Saya rasa Bush Ashamaili nama kamp tu, satu daripada 15 kamp. Semalam saya live dengan tuan-tuan daripada kamp pelarian Sabra Shatila. Besok saya akan buat daripada Bush Ashamaili, di mana di situ mereka buat projek solar untuk membolehkan rakyat Palestin ni sekolah dia boleh buka malam. Tyre ni dah masuk dekat zon perang lah. Tapi oleh kerana tak ada peperangan dalam seminggu ni, kita doa insya-Allah lah kita akan ke sana dalam keadaan tanpa letupan bom. Sebab kalau dia orang nak bombing Beirut, dia akan lalu melalui Tyre. Dan kalau mereka bombing Nabateeh, berarti Tyre juga terdedah untuk jangkitan pengoboman. Tapi ceasefire dah berjalan sejak 26 Jun. Lepas tak ada lagi lah nampak Israel melanggar ceasefire ni. Jadi kita pergi untuk menambah tingkatan bantuan kepada pelarian Palestin dekat sini untuk membolehkan. Satu adalah solar tu terus dihidupkan untuk klinik, solar tu dihidupkan untuk kepentingan sekolah, dan yang last sekali tu agroponik lah, untuk membolehkan orang Palestin ni menanam sayur untuk sara diri. Itu je lah tujuan besok. Jadi tuan-tuan pergi dekat FB saya, nanti tuan-tuan tengok semua posting saya tu, dekat komen ada ruangan untuk tuan-tuan menderma untuk Cinta Gaza Malaysia. Tuan boleh derma je lah. Itu kerja saya adalah saya berkongsi pada tuan-tuan konten. Saya tak jual buku ketika saya mengembara. Saya hanya mempromosikan projek untuk tuan-tuan membantu Cinta Gaza Malaysia meraih dana bagi membolehkan kamp pelarian Palestin ni. FB saya nama sama je, Zia Arif Stream. Pergi dekat Zia Arif Stream ni FB, tuan-tuan klik je, tuan-tuan akan nampak video posting story saya, walaupun FB shadow, kerana FB bila dia baca perkataan Lebanon, dia baca perkataan Syria, ada perang apa semua, dia dah anggap konten tu konten keganasan. Tambah video saya pula kan, kalau dekat TikTok ni pun ada juga, tapi tuan-tuan tak nampak video saya kat TikTok kerana shadow, sebab saya pergi ke tempat pengoboman yang mensyahidkan Syekh Hassan Nasrallah. Ada tempat yang mensyahidkan Salah Aruri, pemimpin Hamas, komandan Hamas tertinggi di Lebanon ni. Tapi oleh kerana TikTok ni baca kandungan dia nak yang light and easy, kandungan-kandungan yang dianggap complicated, dia tak mau terlibat. Jadi dia shadowkan konten tu. Jadi tuan-tuan pergi ke FB saya, tuan-tuan tolonglah dana. Tapi saya ucap terima kasih. Sebab semalam waktu saya live daripada camp Sabra Shatila, 12,000 tuan-tuan derma. Terima kasih daripada Sabra Shatila semalam 12,000 jumlah derma yang tuan-tuan bagi. Di Sabra dan Shatila mereka baru je minta projek, iaitu satu adalah maafkan saya Tuan Haji, Aces ada apa, kita pergi Sabra Shatila ni, mereka minta projek, bukan minta projek macam Malaysia. Mereka minta kita bantu projek mereka bagi sekolah-sekolah mereka yang dah ditutup. Pasal anak Palestin di sini macam pelarian. Lepas tu UNRWA ni, United Nations World Relief Agency, dah tak ada duit nak bantu kerana banyak pelarian di seluruh dunia. Jadi dana untuk membantu pelarian Islam ni dah tak banyak. Jadi macam saya cakap dekat pasar sekarang lah, apa jadi dengan budak-budak ni kalau mereka tak dikembalikan ke sekolah? Walaupun sekolah mereka tu ada sekolah yang mereka tak boleh balik ke sekolah Lebanon, sebab Lebanon pun susah, mereka kena pergi ke sekolah yang orang Palestin sendiri bangunkan. Ya, 30k dah Alhamdulillah. Bagi dia naik. Tolong derma je. Siapa-siapa yang ada RM10 tu derma je lah. Untuk membolehkan besok kalau kita pergi tu, kalau solar yang paling penting lah, untuk membolehkan. Satu adalah bil elektrik mereka direndahkan daripada orang Palestin bayar duit bil elektrik. Kenapa projek solar ni dibuat? Adalah bagi membolehkan sekali je kita bantu solar, mereka maintain, mereka buat maintenance. Jadi mereka tak payah bayar bil elektrik. Duit tu yang kemudiannya mereka boleh gunakan untuk kos sekolah anak-anak dia. Sebenarnya kan dalam merancang strategi yang strategik untuk bantu orang Islam ni tak banyak. Dia bukan sampai hantar duit je. Kita rendahkan kos operation mereka, dan duit lebihan yang selama ni mereka bayar kepada kos facility, mereka boleh gunakan kepada kos pendidikan. Itu tujuan kenapa kita nak pergi naikkan solar di camp tu besok, bagi menjadikan jumlah dia lebih banyak pengguna di kalangan pelarian. Syamaili ada 26,000 orang pelarian. Berarti lebih kurang dalam 2,000 ke 3,000 keluarga lah kot. Supaya mereka dapat jimatkan duit. Itu tambah projek solar lebih besar. Lepas tu kita tengoklah benda-benda agrotani tu senang. Agrotani ni bukanlah untuk bekalan penduduk dalam secara keseluruhannya. NGO ni bila kita dah bagi, kalau kita nak hantar duit setiap bulan jenuh, kita mulakan projek agrotani. Jadi mereka boleh jual hasil pertanian tu, duit tu mereka ambil, mereka boleh taja sekolah mereka yang mereka nak bayar tu.
Satu, rental sekolah, bantuan kepada kanak-kanak yang tak mampu datang sekolah. Mereka tahu projek ni cuma nak dapatkan modal je. Mereka perlukan bantuan daripada kita semua. Jadi kita bantulah apa yang kita mampu. Tuan-tuan dapat pergi ke FB saya, masuklah sekejap, ataupun lepas ni tuan-tuan masuk, tekan je link. Dalam semua story dia posting atas tu semua ada link. Dekat komen tu Arif dah letak link. Dekat TikTok pun ada. Sebab tapi cuma dekat TikTok video saya tak jalan. Kalau tuan-tuan masuk bagus kan, dekat TikTok dia ada shadow link. Tuan-tuan pergi dekat shadow link. Dekat TikTok saya baru naikkan 2 video. Dua-dua video tu Arif ada letakkan link tapi kena shadow, tapi tuan-tuan masih boleh nampak. Tuan-tuan tekan dan derma je lah. Ada apa tuan-tuan nak tanya? Tadi anak autism tu apa nasihat? Saya ingat saya berada di Beirut, tapi sambil tengah ada 3,000 lebih orang ni. Saya tunjuk kat tuan-tuan lagi matahari. Tuan-tuan nak tengok lagi sekali matahari kan. Ni dia dah sampai ke beg kuning tak naik tau. Saya tak naik buku hari ni. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan beli daripada showcase lah nanti. Alamak, sekejap. Okey. Saya naikkan balik. Ini pemandangan petang di Lubnan. Berarti bahagian yang atas tu adalah yang masih lagi menerima cahaya matahari. Bahagian yang bawah dah mula menerima bayang-bayang. Itu laut Lubnan. Berarti Lubnan ni sepanjang tanah dia pantai 1,200 km. Dia adalah negara yang memanjang. Jadi bahagian sisi kanan, sisi timur dia tu sempadan dia adalah negara haram Israel, sempadan dia adalah Syria. Manakala seluruh sisi barat dia tu adalah laut. Kalau Malaysia ni keliling kita laut kan, hanya seketing kera je kita sambung dengan Thailand. Yang ni tak, dia sebelah menuju ke bahagian Jazirah Barat je. Dia adalah laut. Panjang 1,200 km. Tadi matahari di antara dua celah bangunan tu, matahari dah mula nak turun. Dah mula nak turun. Dan inilah kota Beirut yang padat. Dia berbukit-bukit. Saya bagi tuan-tuan tengok lama, nampak tu. Teluk pantai belah sana dia naik bukit. Nampak rumah-rumah penuh atas bukit. Sebab tanah dia ni ada tanah berbukit-bukau. Dia dulu tak ada orang buka tanah ni. Tapi ada seorang nama Saint Marinette. Apabila datang, sebelum Islam datang, apabila datang maharaja daripada Rom, kemudian dia nak memaksa orang-orang Kristian yang pada waktu tu menukar agama dengan bertuhankan pada Raja Rom. Jadi orang-orang daripada daripada Palestin tu lari lah, buka tanah ni. Orang Kristian ni masa tu Islam belum sampai. Tanah-tanah ni dibuka atas bukit bukau. Kemudian seketika dia belum lagi dinamakan Lubnan. Kemudian Islam sampai tahun 636 melalui Saidina melalui zaman Saidina Umar Khattab, yang kemudiannya tak sampai sini lah, sempadan Hom. So adalah sempadan Hom tu, daripada sini dia ke Syria, sempadan Hom. Itulah bandar terakhir yang ditewaskan oleh Khalid Ibn Walid. Kemudian orang pun terimalah Islam. Jadi sebab tu akar umbi Kristian di sini agak kuat, kerana itu dipanggil Kristian Marinette, kerana dia berpandukan kepada Saint Marinette yang meminta mereka ni. Pokok ada. Saya cuma tak nampak. Kalau tuan-tuan tengok rumah-rumah tu kan, saya tak pasti yang jauh tuan-tuan nampak atau tidak. Rumah tu yang garis tak berumah tu pokok lah. Pokok tak banyak. Sebab dia adalah tanah kering. Dia 4 season. Saya fikir kata ini adalah negara-negara, ini adalah pandangan biasa di kawasan Mediterranean. Ini adalah pemandangan biasa di Mediterranean. Memang pokok tak banyak. Jauh ke dengan kawasan serangan Israel? Saya rasa kalau Israel bom, dia akan bom sampai ke selatan Lubnan situ. Selatan Lubnan di belah sana. Kira-kira 8 km je nak pergi Dahiyeh. Kalau dia bom Dahiyeh, di sini gegaran dia akan sampai lah. Banyak rumah di Beirut. Sebab dia kota yang paling padat. Kalau tuan-tuan tengok dekat wiki ataupun dekat searching AI dia kan, dia bagi tahu 50% seluruh penduduk dia ni tinggal di sini. Jadi memang padat bahagian Lubnan ni. Memang padat bahagian Beirut ni. Okey, tuan-tuan pergi derma dulu sambil saya belanja view Beirut ni, bagi tuan-tuan tengok pantai dia. Saya kalau tak kerana tuan-tuan, ini kali pertama saya keluar duduk kat sini. Satu hari-hari pagi dah meeting. Lepas tu pagi saya dah kena travel pergi ke kamp-kamp pelarian. Jadi saya tak sempat tengok pemandangan ni. Dan saya memang tak reti menikmati pemandangan. Bagi mereka yang kaki bercuti, mungkinlah tuan-tuan rasa seronok kan. Bagi tuan-tuan yang suka bercuti.
Tapi bagi saya yang tak reti apa itu laut dan tak reti apa itu gunung, tak reti apa itu pemandangan. Saya tengok semua tempat indah ya. Kalau tak, saya pun tak keluar dekat sini. Sebab tadi saya dah janji, kerana tuan-tuan nak tengok outdoor. Selalu kalau saya pergi travel luar, saya akan belanja tuan-tuan daripada Laut Mediterranean outdoor. Ni pun saya belanja lah. Tapi kalau saya sendiri, saya tak reti. Boleh ke Kem Malbat, tapi kita nak kena urus secara rasmi. Jadi kita tak mohon kalau nak datang ke Malbat di Markabah kan. Kita kena minta kebenaran daripada Kementerian Pertahanan. Tapi kerana kita tak buat perjalanan, pasal perjalanan ni dah usual yang selalu kita buat, iaitu menziarahi kem-kem pelarian Palestin. Jadi kita turun ke kem Palestin. Cuma kebetulan di sini ada conference dekat Marakah. Marakah dekat Litani tu. Kalau kawasan Malbat tu pun tegang je. Marakah tu okey kata Tuan Haji. Bombing masih ada. Bombing masih ada. Marakah masuk lagi dalam garis yang selalu kena bom. Okey. Ada apa yang tuan-tuan nak minta? Saya belanja view lah kat tuan-tuan. Kerana tuan-tuan nak tengok pemandangan. Inilah Beirut pada 2 hari bulan Julai 2026. Sunyi kira-kira seminggu kerana ceasefire, perjanjian ceasefire yang ditandatangani di US oleh Lebanon dan Israel itu menjadikan mereka berhenti perang. Jadi ini selepas lebih daripada 2 tahun lebih peperangan, dan ceasefire yang longgar bermula pada 16 April lalu. Yang gagal tu ceasefire tu Israel langgar. Tapi sejak ceasefire baru yang ditaja oleh Amerika ni dah 6 hari dah tak berperang. Wah, saya Malaysia dah 3 hari bulan. Sebab saya baru pukul 7.19. Ada apa tuan-tuan nak tanya? Suhu sini 29. Tapi kalau tuan-tuan jalan tengah hari, dia sama macam Malaysia 30-32. Tapi okey lah untuk petang ni, kira untuk saya duduk outdoor petang tak ada haba apa semua lah. Tapi siang tadi saya travel pergi ke camp nama dia Ain Maris. Ain Maris camp yang di kecil 2,000 orang tinggal situ. Majoriti adalah Kristian Palestin. Kita pergi ke Ain Maris tadi untuk mereka minta bantuan untuk camp dia lah, kerana keadaan sangat susah. Jadi kita pergi dengar lah. Tak mungkin banyak kita boleh bantu sebab kita pun fokus pada camp yang dah Cinta Gaza Malaysia dah bantu, iaitu ada 2 camp di sini. Cinta Gaza dah ada projek pertanian dan juga projek projek pertanian dan projek solar. Dan dia pun menelan sekitar RM120,000 kot setahun untuk buat maintenance dan juga pastikan projek itu berjalan. RM120,000 setahun. Tentera Israel masih ada. Tentera Israel belum berundur. Mi-32. Tentera Israel tidak berundur. Mereka masih berada dalam garisan 10 km di dalam bumi Lebanon, ataupun sebahagian daripada data kita tengok 20% daripada tanah Lebanon ni tentera Israel masih ada. Cuma mereka tak lancarkan serangan. Jadi tentera Israel dah berada di sepanjang garis sungai Litani menuju ke Bekaa Valley tu. Masih lagi. Jadi orang-orang Lebanon, orang-orang pelarian Lebanon daripada Lebanon Selatan hanya balik sampai ke sempadan Tyre melepasi Sidon dia. Masuk dekat biru, lepas tu nampak story saya posting kan. Tengok dekat komen. Dekat komen semua ada link derma. Masuk dekat biru ZRA Stream. Lepas tu tengok dekat link komen tu, semua posting saya, video ke posting saya. Saya naikkan posting banyak untuk memudahkan orang menemui. Penduduk 2.5 juta orang. Dia plus lagi dengan pelarian Syria. Dia datang plus dengan pelarian Syria. Total berapa penduduk Lebanon? 6 juta. Kalau 6 juta, 40% daripada penduduk tinggal di satu tempat je. Masuk posting ZRA. Saya rasa dalam posting 6 juta. Jadi berarti 2.5 juta penduduk dia ada dekat sini. Almost 40% ke 45% duduk dalam satu tempat. Itu yang jadi padat tu. Tu dia punya laut. Tuan-tuan boleh tengok laut dia sikit lah. Kalau tuan-tuan travel dengan kereta di sepanjang pantai dia, kalau tuan-tuan kaki laut lah, tuan-tuan suka tengok laut, laut boleh memberikan saudara ilham, kan? Tuan-tuan akan suka lah. Macam saya tak reti. Saya betul, saya daripada kemungkinan besar kerana saya dibesarkan dalam tradisi kecil-kecil mak ayah tak nak bawa bercuti. Dan bercuti pula saya tak reti nak bercuti dalam keadaan pergi berjalan. Saya kalau berjalan, istilah keluarga saya ni, bercuti ni adalah kami masak sedap.
dan makan ramai-ramai di rumah. Jadi saya tak pernah lah ada kebiasaan bawa anak saya cuti sekolah. Tak pernah, lillahi ta'ala. Saya tak ada kebiasaan bawa anak saya cuti sekolah. Tak pernah bawa anak berjalan pergi pulau ke apa. Sebab dulu ada kebiasaannya adalah bercuti berarti kami duduk di rumah makan sedap. Isteri saya akan masak laksa, anak-anak saya suka tom yam. Jadi kita makan sedap, kita panggil adik-beradik datang rumah. Jadi sampailah sekarang, saya tak faham bila melihat pantai, tapi saya rasa adik-adik yang sukakan lautan akan nampaklah pantai dia. Lagi tu bila kita tua tuan-tuan, kita tak mungkinlah perlu banyak perkara yang kita kata healing ni. Ada siapa nak tanya apa tak? Siapa yang tolong pergi ke yang sambil-sambil tu boleh pergi ke biru. Lepas tu tuan-tuan masuk ke biru dan kemudian tuan-tuan tekan je ke link. Saya nampak ada orang mancing. Saya nampak ramai je orang mancing. Penuh orang mancing daripada Tripoli. Saya pergi malam tu, geng-geng Lubnan yang mana banyak kan saya tengok orang tua macam saya lah. Dia orang mancing di Tripoli. Sini penuh, dia ada musim dia. Saya datang waktu saya tahun 2006, saya shoot dokumentari perang Israel menyerang Lubnan, perang 32 hari saya dengan Wan Suria dan Wan Kamarudin. Waktu tu sama musim pakai seluar pendek. Kerana Lubnan ni moden sikit, dia pakai seluar pendek je, baju pun tak pakai. Dia orang guna pancing panjang tu, rod 15 kaki tu. Dapat ikannya, dia orang terus bawa, dia orang ikan rod tu panjang. Mari saya tunjuk sekejap. Sampai tu tuan-tuan kali tengok saya sekejap. Sebab rod tu panjang. Kalau dia orang punya budaya mancing kan, saya tunjuk sekejap. Dia orang pakai rod panjang. Dia orang duduk lah atas batu-batu ni. Batu-batu ni dipukul ombak. Sebab tu dia kena pakai seluar pendek je. Basah lah kena ombak. Ombak yang pukul batu bukit tu. Depan Berok, depan Hard Rock Cafe. Sekarang Hard Rock Cafe dah tutup. Dia pakailah pancing panjang 15 kaki. Dia dapat je ikan. Dia sebab dia tak pakai rod. Pancing tu turun je. Pun ikan dia pankan, dia tolak ke belakang. Belakang tu jembatan. Anak dia tunggu ambil buang ikan tu, bubuh dalam timba, masuk ke umpan baru untuk bapak dia. Dia jadi macam festival dekat Beirut kalau orang mancing pada musim mancing. Alamak, saya kena kalih. Sekejap. Ada tamu pula kawan saya bilik sebelah aku mandi, Pak Arab. Kesianlah pula nampak dia mandi dengan anak dia. Jadi itulah suasana dia. Kalau tanya saya, kalau bukan kerana misi kemanusiaan, saya tak datang Beirut. Saya lebih suka Syria. Syria ni kita naik atas bukit waktu ni, kita tunggu maghrib. Kita dengar satu masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tum lampu hijau menyala kerana kota Damsyik ada 3,000 masjid. Satu pada maghrib saya suka naik ke atas bukit tinggi lah. Saya lebih suka Syria. I love Syria. Saya sangat suka Syria. Entahlah, hati memang dengan Syria. Lubnan Kristian 30% je. Syiah 31.3, Sunni 31%. Berarti Muslim kalau tanpa mazhab adalah 2/3. Bakinya lebih kurang dalam 10% adalah orang-orang Drus. Dia bukan negara Kristian, dia adalah negara di Liga Arab, dia adalah negara OIC. Saya tak mancing, saya dah lama dah berhenti mancing. Bila nak mancing tuan-tuan? Ni saya live dengan tuan-tuan dalam keadaan letih ni kerana saya nak capai piawaian kehadiran saya di sini untuk fundraising. Jadi tuan-tuan pergi je lah ke ZRA stream di sebelah dalam TikTok ni pun ada. TikTok ni tuan-tuan tengok posting saya ada 2 kan, posting saya tentang Lubnan, video saya yang terkini tu. Tak banyak lah pasal Lubnan shadow ban video tu. Selalu video saya akan lepas 400,000, 300,000, tapi video tu 100,000 pun tak capai sebab dia tengok bangunan-bangunan. Sebab saya naikkan tempat Syekh Hassan Nasrallah dibunuh. Bawah tu ada link, tekan je, tuan-tuan turun derma pada Cinta Gaza Malaysia. Atau tuan-tuan pergi ke Facebook dia. Cross pergi Facebook sekejap, ada 5 kok posting saya di Facebook. 5 posting, video dan juga foto. Dekat komen tu semua ada link. Pergi dekat komen, tekan link, donate je. Ada apa lagi tuan-tuan nak buat tak? Nak bagi saya peluang bersandar je tuan-tuan. Okey. Ni kursi bersandar. Okey. Saya di Beirut untuk misi BTT tu BTT Mi Kutu Kanah pun ada link. BTT Kutu Kanah Bangsa tu. Arif ada tak Arif? Pin sekejap Kutu Kanah Bangsa Arif. Arif pun tak ada kot. Tak, saya tak pernah tidur petang. Kalau duduk Malaysia petang ni waktu apa ni dah makan dah. Dah makan. Di Yunas pun ada, alhamdulillah semua kawan-kawan dah pakai video tu.
Esok kita akan live daripada kamp pelarian di Asyamaili. Esok kita ada Asyamaili, saya akan live daripada kamp pelarian. Di Asyamaili tu, sebab Cinta Gaza Malaysia ada projek solar, jadi dia orang ada network. Jadi di sana kita misi kita adalah bersama dengan Sentra untuk buat dia orang dah selesai dah tadi. Di mana kumpulan peguam daripada Malaysia bergabung dengan peguam daripada Perancis, peguam daripada Indonesia dan peguam daripada Lubnan dan Poland, 5 negara nak memulakan laporan siasatan di atas serangan Israel ke atas Lubnan. Esok mereka akan masuk ke kem-kem jumpa saksi, kumpulkan 100 bukti daripada 100 saksi, sama ada yang anggota keluarganya mati, yang cedera, yang kehilangan rumah, yang membuktikan serangan Israel ke atas Lubnan ni adalah jenayah perang. Jadi jenayah perang. Jadi mereka dalam proses untuk menyediakan 6 bulan dokumen, kemudian submit dokumen tu akan dihantar kepada pejabat pendakwa raya Mahkamah Jenayah Antarabangsa untuk proceed kes ni. Jadi ini pertama kalilah NGO peguaman daripada Malaysia terlibat. Sebelum ni mereka hanyalah kumpulan penasihat kepada kerajaan Afrika Selatan dalam pendakwaan ke atas Israel dalam kes Gaza. Berjaya menang kes tu, di mana Israel disahkan telah menjalankan genocide. Netanyahu dan juga Yoav Gallant disenaraikan sebagai penjenayah perang. Jadi kali ini nak bawa kes serangan mereka ke atas Lubnan pula. Ada apa lagi tak yang tuan-tuan rasa nak tanya? Kita boleh tengok tu selar langit ataupun dipanggil langgak 7 warna tu. Nampak kan langgak 7 warna belakang tu kan? Saya kali belah sini bagi tuan-tuan dapat lihat langgak 7 warna tu, ataupun dipanggil sebagai cahaya horizontal. Dia dekat mata kasar tak nampak cantik, tapi bagus kamera tangkap dia cantik. Ya, Gibran Khalil Gibran orang Beirut, penyair daripada Beirut. Gibran Khalil Gibran adalah Kristian Beirut. Dia seorang Kristian Beirut, tapi puisi-puisi dia masyhur bukan kerana dia Kristian. Sufi-sufi dia masyhur tu macam saya suka puisi dia waktu saya jadi bapa. Saya baru nak dapat anak, bukan anak dah ada, anak baru nak besar. Jadi saya selalu ingat puisi dia. Kalau anakmu nakal, janganlah kamu pukul, raikan kerana dia dilahirkan sihat. Kalau anakmu mencuri, rotanlah ia kerana kita tak mahu negara ini penuh dengan penjenayah. Saya ingat Gibran Khalil Gibran tu dalam kumpulan puisi dia yang masyhur, itulah puisi yang saya ingat. Kalau anakmu nakal, janganlah kau pukul, bersyukurlah kerana itu tanda dia cerdas. Kalau anakmu mencuri, rotanlah kerana kita tak mahu negara dipenuhi pencuri. Itu Gibran Khalil Gibran. Dia lahir pada tahun dia puisi dia pada abad ke-19, 1810-an. Dia memang adalah seorang Kristian Lubnan. Tapi puisi-puisi nasihat dia masyhur. Tuan baca Mahmud Darwish. Saya pergi ke mana-mana tempat tadi, kem-kem pelarian Palestin, saya terkejut sebab kem-kem yang dah tua, pemimpin-pemimpin dia tua kan, yang meninggal. Tapi mereka tak tanggalkan gambar Mahmud Darwish. Mahmud Darwish adalah penyair Palestin yang sangat masyhur. Dia tinggal di Amerika, beberapa kali cuba dibunuh oleh ejen Mossad. Mahmud Darwish. Tuan-tuan dah jumpa dah link untuk derma tuan-tuan pergilah derma. Mana tu Malaysia tengah malam, saya di Beirut. Saat saya bagi tuan-tuan dapat langgak dulu, langgak senja ni ni langgak senja ni, tuan-tuan tengoklah. Kalau dalam tradisi orang Melayu yang ditulis dalam buku Frank Swettenham, dalam kepercayaan orang Melayu lama, kerana Frank Swettenham mencatatkan mengenai fenomena melihat langgak langit ni pada tahun antara tahun 1895 hingga 1901. Di mana orang Melayu ni dia tengok kaki langit ni. Dan kalau kaki langit, orang besar-besar Melayu dulu kalau nak tahu sultan tu sakitnya ni boleh diubat atau sakitnya membawa maut. Saya baca ni daripada amalan yang terdapat dirakamkan oleh Swettenham ketika dia menjadi residen, dan dia menyertai di mana dia orang ni daki naik bukit dan lihat langgak ni, lembayung ni kan. Jadi kalau nampak warna ungu, saya tak tahu lah macam mana kan, sebab Swettenham cerita detail maka pada hari itu para pembesar para pawang kata dia melihatlah, dan kemudian mereka nampak itu tanda bahawa Sultan Danzak dan akan menemui hari akhir dia.
Jadi dia tahulah kata balik tu. Jadi salah satu sekarang ni kita dah buang semua khurafat kan. Tak ada lah orang buat. Dulu ni salah satu adalah melihat langgak daripada atas bukit. Rembayung ni dipanggil langgak, Langjak. Nampak je warna kelabu kata dia. Itu adalah tanda bahawa sultan yang memerintah negeri itu akan sakit yang nazak boleh bawa kepada mangkat lah. Nantilah bila saya balik ni saya naikkan buku saya. Hari ni saya tak nak jual buku. Saya nak tuan-tuan menderma je kepada Cinta Gaza Malaysia bagi membolehkan projek menaja. Satu adalah usaha mengumpulkan wang bagi mendokumentasi pertuduhan jenayah ke atas Israel. Yang satu lagi adalah mengekalkan 2 projek rumah hijau ataupun ladang agroponik, dan juga menambahkan solar di kem-kem pelarian untuk bolehkan orang pelarian Palestin dapat mengurangkan kos mereka daripada bil elektrik dengan bantuan solar yang disediakan oleh rakyat Malaysia melalui projek yang dijalankan oleh Cinta Gaza Malaysia. Jadi tuan-tuan derma je dekat mana story saya dekat kata Mi dekat BTT TikTok dia pun tuan-tuan boleh tekan, link ni ada. Story dekat BTT saya pun ada, dekat FB pun ada link untuk derma. Kisah ada link untuk derma, boleh pergi ke Yunus pun letak link. Link boleh letak dekat pergi saja ke video-video tentang Lubnan yang ada dekat Ziarah stream TikTok, ada 2 video. Tapi kalau nak mudah pergi ke Biru, ada 5 posting saya. Dekat komen tu semua ada link. QR tak ada. Kalau dekat TikTok kita tunjuk QR, saya kena blacklist nanti. Ni adalah akaun utama saya. Saya live daripada akaun utama. QR ni saya tak boleh sebab saya, kalau orang lain dia boleh buat akaun rainbow. Pergi biru lah sebenarnya. QR kalau saya tak boleh sebab saya jaga status akaun saya profesional. Saya ada perniagaan, saya beg kuning. Saya tak boleh buat sesuka hati dengan rainbow. Lepas tu tutup, esok buat akaun lain. Esok tutup buat akaun lain. Tak boleh macam tu. Saya bagi tuan-tuan tengok belah sana belah. Tu dia makin cantik ya. Sekejap. Saya bagi tuan-tuan tengok view saya belanja view kat tuan-tuan. Salah tekan. Okey. Tuan-tuan boleh nampak view dah. Ketika ni dah mula cantik dah. Okey, ini membelakang matahari tau. Tadi kita nampak matahari, ni membelakang matahari. Inilah bandar Beirut. Daripada ketinggian bangunan 12 kaki, sebab saya duduk atas bumbung tingkat 12, tingkat yang paling atas sekali. Okay, tuan-tuan nampak lah tu, dia banyakkan rumah-rumah dia di atas perbukitan. Ialah dia benda Beirut ni bukit bukau. Saya bagi roof sikit, tuan-tuan dapat tengok langit. Okey, tuan-tuan dapat tengok. Rafiq Hariri, saya rasa saya tak pasti, tapi kalau kata Rafiq Hariri, anak dia di masjid dia di Beirut, saya tak tahu. Saya pernah solat di masjid anak dia je, yang di Saida tu, di Sidon. Kalau tengah Beirut ni, saya tak pasti masjid Rafiq Hariri kat mana. Sebab saya datang dulu, saya dah sempatlah sekali Jumaat saya semayang di masjid di Saida, nama dia Malik Hariri. Tapi saya masuk, saya tak semayang, saya hanya ambil gambar je, sebab saya solat di masjid bawah tanah, sebab saya nak pergi mendengar khutbah ulama Sunni yang sangat masyhur di Sidon. Itu nama dia Syekh Mair Hamud. Saya pergi semayang bawah parking lot je, kerana Syekh Mair Hamud tak boleh naik semayang di permukaan darat, takut Israel bunuh, kerana dia adalah ulama Sunni yang menyokong Syiah. Tapi saya pernah masuklah Syekh masjid anak Malik Hariri tu. Kalau yang okey, makanan dekat sini tapi mahal lah. Saya tak suggest kalau tuan-tuan nak bercuti di sini, kecuali kalau tuan-tuan buat misi kemanusiaan ni, memang masuk sini lah, sebab tuan-tuan nak bantu pelarian Syria, tuan-tuan nak bantu pelarian Palestin, tuan-tuan boleh masuk sini. Tapi kalau untuk bercuti, saya ingat agak susah. Susah. Bayang-bayang kapal. Tak, kapal tu. Tu dia tunjuk laut tu. Bukan kapal ni cermin tingkat 12, takut orang terjun jatuh. Ni bukan bayang-bayang. Bukan kapal ni cermin bangunan. Tingkat 12 ni saya duduk ni dah roof dah. Dia tak pasang benda tu kan, tergelincir jatuh bawah, so dia letaklah cermin. Tak sejuk. Sekarang dah masuk summer dah, Mediterranean, semua wilayah di Mediterranean sekarang sedang menuju musim panas. Jadi sini panas lah, sebab tu saya pakai sini semua, saya pakai semua t-shirt. Saya bawa semua kemeja nipis. Saya tak bawa jaket sebab sangat panas. Untuk cuaca siang kami terpaksa berjalan kaki. Sebab nak ambil taksi semua sini tak berbaloi kan. Jalan-jalan dia kecil je tuan-tuan. Saya tunjuk bawah tengok tu saiz jalan dia. Dia tak ada jalan-jalan lane berskala lebuh raya tu. Kalau mahu nampak dah jalan dia. Jalan-jalan dia kecil je macam tu. Nampak tak? Saya gayat ni tuan-tuan, saya takut. Saya seorang takut gayat.
Jadi cantik ya. Matahari dah flashback semua building punya cermin tu. Nampak? Berkilau ya semua cermin tu. Saya tak pasti ada banyak masjid kot. Mungkin Omari pun ada kat sini. Sebab satu masalah saya beritahu kat tuan-tuan lah, kata mostly semayang waktu kita tak pergi masjid, kita jamak je dekat tempat yang kita ada sebab urusan kita penuh. Cuma hari ni je kita habis pukul 5. Lepas tu kita nak pergi ke Dahiyah, tapi kita tak dapat transport. Jadi besok pun kita dapat transport untuk turun ke Taya. Besok kita masuk kawasan yang lagi teruk lah pengoboman dia. Saya akan cuba live waktu dalam kereta sebab saya pakai line internet yang kuat. So tuan-tuan akan dapat tengok kawasan-kawasan yang esok kita nak ke Taya. Jadi banyak kawasan-kawasan yang pernah Israel bom, boleh nampak kesan yang baru lagi. Okey, siapa dah banyak dah donate saya harap tuan-tuan bantu. Pergi ke posting saya di TikTok pun boleh. Bawah komen tu ada link. Atau pergi ke biru Facebook. Ada 5 entry yang saya letak, semua nampak dekat atas sekali ada link untuk menerima bagi projek ni. Besok adalah hari terakhir, 4 bulan kami balik. Bukan Mesir, ni adalah Beirut, Lubnan. Beirut, Lubnan. Saya besok adalah hari terakhir, di mana tugas akhir iaitu melawat kem pelarian Asyamali untuk membantu untuk Cinta Gaza Malaysia membantu menaik taraf projek hidroponik dan juga solar mereka. Kemudian kita ada pergi satu lagi tempat, saya tak ingat nama lah, sebab sini ada 15 kem pelarian Palestin. Yang rumit, yang paling miskin adalah Shatila dan juga Syamaili. Yang paling padat Ain Wahdah, dia ada 60 ke 100 ribu orang pelarian. Kalau kita pergi mana-mana kem pun tuan-tuan, semua orang bercerita tentang bantulah kami. Tapi kita tak boleh mampu bantu semua kan. Kita bantulah mana yang ada. Macam tadi tu library, kita tanya dekat library tu, kenapa kanak-kanak tak ada, kenapa library ni orang tua-tua aja masuk. Perpustakaan tu dekat S. Omari nama kem tu, 2,000 kem paling kecil, 2,000 pelarian je. Dia mix Kristian Palestin dan juga orang Palestin. Saya kata kenapa budak langsung tak datang perpustakaan ni, rupanya buku kanak-kanak tu sikit. Jadi dia kata buku yang banyak adalah buku orang tua-tua. Jadi buku budak tu sikit. Jadi budak duk repeat tengok buku tu selama bertahun-tahun. La Allah, saya kata. Yalah. Kita pula bukunya banyak, orang bacanya tak ada. Ini pula orang yang nak membacanya ada, bukunya tak ada. Sebab setiap kali bila kita datang kem pelarian kan, fokus utama kita adalah bagi makan lah. Kita nak pasti makan cukup, bajet makan kan. Maka akhirnya tak ada siapa yang nak menyediakan buku. Okey, saya ucap ribuan terima kasih tau tuan-tuan yang mana nak menderma untuk projek Cinta Gaza Malaysia, di mana saya bukan pemegang komisen. Saya datang ni buat kerja hanyalah kerana saya adalah orang yang saya support kawan-kawan yang buat kerja kemanusiaan. Jadi saya datang dan menawarkan diri saya 5 hari cuti tanpa bekerja di studio untuk memastikan projek ni berjalan. Satu adalah kerana saya nak peguam-peguam Malaysia menjadi peguam peneroka yang membawa pendakwaan Israel. Walaupun kerajaan Malaysia tak akan terlibat, tapi mereka akan membuat pendakwaan terus ke atas Israel melalui pejabat pendakwa raya Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Yang kedua adalah membantu kem-kem pelarian Palestin yang memang telah dibantu oleh Cinta Gaza Malaysia sejak 10 ke 12 tahun yang lalu. Link derma tuan-tuan boleh tengok dekat VTT saya yang ada dalam akaun ni nanti, ataupun tuan-tuan pergi ke biru saya, Facebook saya, tuan-tuan tengok ada 5 posting tu, pergi dekat komen tu ada link. Kita tak boleh naik link di TikTok, tak boleh naik link. Yang senang adalah naik link adalah live FB, tapi live FB orang dah tak tonton. FB ni orang dah anggap posting place, TikTok yang menjadikan orang menonton. Okey, saya ucapkan terima kasih tuan-tuan. Saya merayu pada tuan-tuan untuk menyokong Cinta Gaza Malaysia. Dan besok saya akan cuba live dengan tuan-tuan untuk mengambil lagi satu. Semalam ramai 5,000, 6,000 orang dapat menonton keadaan kem pelarian Sabra Shatila, betapa sempit dan betapa berkerumun dan susahnya hidup orang pelarian Palestin yang dah 78 tahun menumpang di atas bumi Lubnan. Esok kita harap kita dapat buat live daripada Syamaili. Syamaili ni dia agak susah sikit masuk kerana dia kem kedua yang punya banyak senjata. Sebab pejuang Palestin ni kem dia yang paling kuat sekali Ain Weda tu. Yang paling kuat. Dia ada senjata paling banyak kerana mereka pernah berperang tahun 82, 85 melawan Israel. Yang kedua adalah kem Syamaili. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi balik dekat ZR Stream, pergi ZR Stream Lubnan dekat saya punya biru. Terus scroll nampak.
saya dengan Ilham tengah shoot hari perarakan mengingati Yasir Arafat. Nampak tak senapang-senapang dia pelancar roket mereka keluarkan. Terima kasih semua. Jadi tujuan utama saya adalah mendapatkan ihsan tuan-tuan untuk membantu Cinta Gaza Malaysia meraih dana untuk tabung Palestin dan juga membantu Cinta Gaza Malaysia yang menjadi rakan gandingan kepada sentra untuk membawa pendakwaan kata Israel bahawa serangan yang dilaksanakan ke atas Lubnan yang mengorbankan 4,200 orang penduduk Lubnan yang mula diserang pada bulan Mac yang lalu adalah satu jenayah kemanusiaan. Secara keseluruhannya sejak tahun 1982 ketika Israel melancarkan perang dalam beberapa siri serangan ke atas Lubnan sehingga hari ini 150,000 rakyat Lubnan yang kebanyakannya adalah orang-orang Hezbollah telah mati dibunuh oleh tentera Israel. Jadi nak henti ni kena adalah usaha. Walaupun kita rasa negara kita mungkin tak akan memikul tanggungjawab berat untuk menjadi negara pendakwa, tapi kita ada kumpulan peguam Muslim yang mana 4 peguam lelaki dan 3 peguam wanita sedang berganding tangan untuk membawa kes ni secara individu, iaitu kombinasi peguam-peguam NGO untuk membolehkan satu pertuduhan dikenakan ke atas Israel ke atas serangannya ke atas Lubnan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.